Tak pernah lah aku pergi parlimen itu duk tengok pun. Tak ada pemimpin-pemimpin DAP duk main lepak dengan pemimpin PAS, melepak dengan geng-geng UMNO. Tak ada pun. Mereka duk cerita dulu pasal apa? Sebab mereka nak geng-geng mereka ni main duduk dengan geng-geng kita. Lepas tu nanti ni mereka tanya khabar, tanya nu, tanya ni, tanya macam-macam lepas tanya. Dan bila mereka dapat saja biodata kita, apa je buat kita, mereka akan mula buat satu benda-benda yang mereka boleh pancing kita. Banyak dah geng-geng influencer duk kena ni. Bagi iPhone lah kan, bagi iPhone, bagi duit sikit untuk kehidupan kan. Ambil ni sedekah ni, buat orang kata apa, kenang-kenangan di antara kita, menjalinkan pertalian. Sebab tu aku tak pernah lepak ni mah. Bila mereka ajak nak lepak tak apa, hampa lepak lah. Kadang-kadang beritahu, jom pergi lepak ni ada geng ni, ada geng ni, ada Ramjadah ni. Aku kata aku nak layan mereka buat apa? Mereka hari-hari menghasut orang kita, tak kira tua, muda, apa semua ni, lelaki, perempuan. Mereka cuba menghasut orang kita untuk berpihak kepada ketua-ketua mereka. Lepas tu hari ni kita nak pergi lepak mereka atas alasan kata di parlimen mereka ni lepak sekali. Tok hang, mereka ni jahat. Dan masa itulah mereka akan pancung kita. Mereka akan buat baik dengan kita, dan akhirnya kita pun dah termakan budi dengan mereka. Maklumlah kita ni Melayu asli, jenis makan budi duk sengap lah, tak kata apa dah kan. Akhirnya kita terkena macam mana Ron 95 punya budi tu. Sebab tu aku memang secara otomatik aku menjauhkan diriku duduk dengan puak-puak ni. Sebab apa? Mereka lah yang duk bagi rosak anak bangsa kita ni. Anak Melayu kita yang tak tahu pasal agama ni, tangan raib mereka ni lah. Jadi apa hak untuk mereka nak ajak aku untuk rela duduk dengan mereka, minum dengan mereka? Memang aku takkan duduk lah. Malah aku mengharamkan diri aku duduk dengan mereka. Sebab apa? Mereka masih lagi buat benda ni. Kecuali kalau mereka ni dah tak mau bercakap lagi dah, dan mereka pun dah bertaubat, aku akan pergi. Macam mana aku pergi kat kedai Abang Gani apa ni kan, lepak, makan, minum. Sebab apa? Sebab dia tahu tak boleh puak ni celaka sungguh. Mereka pemain kami hidup-hidup. Macam tu. Sebab tu aku boleh pergi lepak. Tapi kalau kata puak-puak kepala-kepala anjing-anjing K9 ni nak ajak lepak, tak. Mati hidup balik pun aku tak pergi kan. Mendengar kata mati pun orang meninggal dah, tak apa, innalillah. Macam tu ya. Kok kalau kata aku nak pergi jengwe tengok tu, tak ada. Tidak elak aku cucuh macam papan ke dah.